Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sendiri pernah jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Inilah pemuda. Mesti mempunyai idealisme yang berbeza. Tetapi kalau kena pandangan-pandangan yang berbeza atau komen-komen, kita mesti terima itu sebagai melayani apa yang dipanggil sebagai perbezaan pendapat, iaitu adabul ikhtilaf. Kalau selama ini bukan dia saja, orang-orang yang memberi komen tak ambil diri kita kerap memberi komen pada orang, kritik orang dan sebagainya. Bila orang kritik kita kena terima lah. Kenapa bila orang kritik kita kata orang tu tidak demokratik, orang tu tak terima hakikat, tapi bila kita kena kritik semula ataupun orang yang tidak setuju dengan kita, mula kita mahu mencari jalan singkat. Jangan begitu. Ini perjuangan politik dan kita terima bahawa dalam politik ini bukan semua orang bersetuju dengan kita. Kalau tidak bersetuju, tangani ketidaksetujuan itu dengan penjelasan, bukan dengan tindakan-tindakan yang lain. Saya tidak tujukan pada beliau, tetapi secara umum mana-mana pemimpin pemuda dalam parti apa saja begitulah. Ya, ini mesti ada idealisme. Ya. Soal sarana itu diterima atau tidak, idealisme itu tetap diperjuangkan dan ada kaedah-kaedah untuk kita menyantuni dan mendepani banyak perkara. Saya pun pernah terlanggar gunung, saya juga pernah terpijak kulit pisang dan tersungkur, tapi ketersyukuran itu tidak menyebabkan kita tidak boleh bangun semula ataupun kita terjelepuk di atas tanah. Namun apapun, asalkan misai tidak mencecah bumi, kita tetap bangun.